Masa zaman moratorium hari tu lah. 2020 bila betul masa PKP ekonomi shutdown kan. Jadi satu access lah kepada orang. Betul. As long as dia pernah mencarum back in the days prior to that date lah. So dia ada duit pada waktu itu. But I guess kalau tarik ke RT 2035, I think kita kena banner balik jumlah KWSP tu. I think kalau kita baca surat khabar pun the KWSP itself pun ada cakap lah dia orang nak banner balik KWSP tu sebab dah banyak dah kebocoran yang berlaku akibat banyak insentif yang kerajaan pernah bagilah. Syahnas pula anda rasa macam mana? Perlu KWSP dulu ke perlu ambil takaful dulu? Apa kepentingan sebenarnya ambil takaful ni? Kenapa semua orang kena ambil takaful ni? Pada saya ialah gini, WSP tu tetap penting. Usia bekerja kita tak panjang. Baik. Dia ada usia dia, tapi dia ada limit dia. Maksudnya ada orang bekerja patutnya sampai umur 55 back in the days. And now dia has ganjakkan sampai 60. Now still kita tengah dengar orang nak ganjakkan dia lebih pada umur 60. Reason being sebab duit dalam benda yang tak cukup. Therefore, KWSP dia impose ke atas majikan macam yang Andrew cakap tadi untuk dia mencarum kepada dia punya staff. Even sekarang ni pun kalau you bekerja sendiri pun you digalakkan untuk buka KWSP. And satu benda nak cakap lah, bila kita bekerja, kita terima pendapatan. Pendapatan kita dicukai. So, kerajaan dah bagi insentif kepada kita semua. Daripada pendapatan kita tu, you boleh mendapat pelepasan cukai dengan memiliki dan mencarum ke dalam KWSP. So, dia ada kelebihan dia dekat situ. Okey. So, takaful pula macam mana?